Setuju ke sangat setuju? Ini ramai salah tafsir dalam psikometrik. Ramai calon ingat bila nampak pilihan setuju atau sangat setuju, dia terus pilih secara rawak. Sebab ingat dua-dua maksudnya sama. Tapi sebenarnya itu perangkap paling halus dalam ujian psikometrik SPA. Contoh soalan, saya akan teruskan tugas walaupun rakan sekerja tidak membantu. Kalau anda pilih setuju, maksudnya anda okey tapi masih ada keraguan. Kalau anda pilih sangat setuju, maksudnya anda committed dan tegas dengan prinsip kerja. Tapi ingat, jangan semua nak sangat setuju. Sistem boleh kesan kalau jawapan anda terlalu ekstrim atau tak konsisten. Tips mudah. Kalau soalan uji nilai dan integriti, cenderung kepada sangat setuju. Kalau uji kerjasama, empathy atau flexibility, setuju lebih sesuai. Faham maksud dulu baru pilih jawapan, bukan tekan ikut rasa. Psikometrik ni bukan teka-teki, tapi cerminan siapa diri anda bila pegang tanggungjawab sebenar. Nak belajar cara baca pola soalan dan latih jawab psikometrik dengan yakin? Klik link di bio sekarang ataupun di Encik Su.